Cubaan suara satu, cubaan suara satu. Cubaan suara dua, cubaan suara dua. Cubaan suara tiga, cubaan suara tiga. Sebuah perbincangan berprestij. Sebuah diskusi secara kolektif. Sebuah perbincangan menurut perspektif. Forum Remaja Madani merintis pemikiran anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam ukhuwah dan salam Malaysia Madani. Syukur, Alhamdulillah, dengan izin Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam majlis yang penuh keberkatan ini. Selamat datang sidang pendengar dan ahli-ahli panel ke Dewan Seri Dahlia untuk menyaksikan pertandingan Forum Remaja Madani peringkat daerah Kupang Pasu tahun 2025. Saya, Muhammad Arif Haikal bin Su'id, selaku pengerusi forum amat berbesar hati kerana kita dapat bersama-sama membincangkan topik yang amat menarik pada hari ini. Hadirin sekalian, sepanjang 67 tahun kita merdeka, mujtama Malaysia yang berbilang kaum hidup pakai aur dengan tebing. Belakangan ini, terdapat pelbagai propaganda jahat disebarkan secara meluas dan pantas untuk memecah belahkan perpaduan yang telah terjalin sejak sekian lama di negara ini. Bertepatan dengan ungkapan dunia di hujung jari, namun saya percaya variasi budaya yang terdapat di watan ini mampu menjadi wadah yang utuh untuk memastikan semangat perpaduan terus terpelihara. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum cetusan idea dilontarkan, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang diundang khas. Di sebelah kanan saya nampak pendiam orangnya, tetapi cepat mesra dengan sesiapa sahaja. Kerana tak kenal maka tak cinta. Saudara Muhammad Anas bin Osman. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam saudara pengerusi. Di sebelah kiri saya pula si gadis yang tidak pernah tekang senyuman di bibirnya, Saudari Nurulbaqi Zulaika binti Abdullah Syukairi. Selamat datang saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Sidang pendengar dan ahli-ahli panel, sebelum memulakan kelangkang diskusi kita pada hari ini, saya akan mendefinisikan mauduk perbincangan kita, iaitu budaya mengikat perpaduan kaum. Bersatukah kita dalam konteks yang lebih mudah dipahami? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, budaya ditarifkan sebagai cara hidup suatu masyarakat termasuk adat resam dan kepercayaan. Jadi, budaya merangkumi semua aspek kehidupan dan amalan harian masyarakat. Mengikat pula bermaksud menyatukan hubungan secara simbolik atau emosi. Seterusnya, perpaduan ditarifkan sebagai cara hidup sesuatu masyarakat. Seterusnya, perpaduan ditarifkan sebagai perihal bersatu padu dan penyatuan sebagai satu kelompok masyarakat walaupun berlainan latar belakang. Jadi, bagi menjawab persoalan yang bermain-main dalam pemikiran kita, saya mempersilakan saudara Muhammad Anas untuk membukakan tirai diskusi kita. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebenarnya saya berasa amat teruja kerana dapat bersama-sama mengupas topik budaya mengikat perpaduan kaum. Bersatukah kita? Pada hari ini saya ingin memfokuskan budaya hormat menghormati dan menerima agama serta kepercayaan kaum-kaum yang lain. Negara kita Malaysia terdiri daripada berbagai suku kaum dan etnik yang mempunyai latar belakang dan adat resam yang rencam. Perkara 11 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan tiap-tiap orang adalah berhak bagi menganuti dan mengamalkan agamanya. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat hak beragama bagi penganut agama lain walaupun Islam ialah agama rasmi bagi persekutuan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita mesti menghormati agama lain. Saudara pengerusi dan sidang pendengar, aspek agama merupakan topik yang amat sensitif. Jadi, semua kaum mesti menghormati setiap upacara keagamaan yang disambut oleh mujtama pelbagai kaum di negara kita ini, seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Hari Deepavali. Malah, kesemua perayaan ini disambut dengan meriah dan secara terbuka selagi mana ia tidak melanggar hukum agama anutan mereka melalui penganjuran rumah terbuka perayaan.
Menurut tinjauan Projek Kestabilan dan Accountability untuk Malaysia pada Oktober 2024, sebanyak 75% responden Cina dan Melayu serta 81% responden India bersetuju bahawa menghormati Islam dan kepelbagaian budaya mesti seiring. Hal ini menunjukkan bahawa wujudnya kesedaran terhadap pentingnya toleransi dan hormat-menghormati dalam sesebuah masyarakat majmuk. Sudah terang lagi bersuluk bahawa menghormati agama, adat resam dan kepercayaan lain merupakan asas perpaduan kaum di Malaysia. Setakat itu sahaja, kembali kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudara Anas. Berdasarkan pendapat tadi, dapatlah disimpulkan bahawa perpaduan dapat dipelihara melalui budaya hormat menghormati sesama kita tanpa mengira bangsa. Baiklah, saya beralih pula kepada saudari Balkis. Pada pendapat saudari, apakah terdapat budaya lain yang mampu menjadi pemangkin perpaduan di negara ini? Silakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Saya bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan saudara Anas sebentar tadi. Pada pendapat saya pula, salah satu budaya yang mampu menjadi pemangkin semangat perpaduan di negara ini ialah budaya bertegur sapa. Budaya bertegur sapa ini semakin hari semakin dipandang enteng oleh masyarakat, terutamanya generasi muda hari ini. Satu kajian yang diterbitkan dalam tutorial cabaran kebudayaan kebangsaan terhadap pengaruh media sosial oleh Nur Hanani Muhammad Zaidan pada tahun 2021 mendapati bahawa masyarakat di kampung sebelah pantai Melaka mengalami penurunan interaksi sosial secara bersemuka. Hal ini kerana penduduk di kampung tersebut lebih cenderung meluangkan masa mereka dengan telefon pintar, mengurangkan amalan mengunjungi serta perbualan santai di halaman rumah. Sidang pendengar sekalian, dapatan ini secara jelas menunjukkan bahawa kewujudan teknologi canggih telah menghakis budaya bertegur sapa sesama masyarakat. Oleh itu, bagi memastikan perpaduan kaum di negara kita berkekalan, hendaklah dimantapkan dengan mengamalkan budaya bertegur sapa sesama masyarakat majmuk. Amalan ini melibatkan ucapan salam, bertanya khabar, memberikan senyuman serta interaksi mesra. Saudara pengerusi, rakan panel dan hadirin yang dihormati sekalian, dengan bertegur sapa sesama masyarakat banyak maslahatnya. Apabila sudah bertegur sapa, kita kenal dengan orangnya, yang sudah kenal semakin erat ukuhnya. Ukuh yang terjalin dapat membentuk sifat tolong-menolong dan hormat-menghormati antara semua kaum. Jelaslah bahawa budaya bertegur sapa ini walaupun kelihatan kecil namun mempunyai impak yang besar dalam memperkukuh perpaduan di negara ini. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudari Balkis. Yang pasti, budaya bertegur sapa haruslah dipupuk dalam kalangan anak-anak sejak kecil lagi, kerana melentur puluh biarlah dari lebuhnya agar budaya ini mendarah daging dalam diri masyarakat pelbagai kaum di Malaysia ini. Seterusnya, saya tertarik dengan penganjuran rumah terbuka yang disebutkan oleh saudara Anas sebentar tadi. Bolehkah saudara huraikan dengan lebih lanjut kaitan antara penganjuran rumah terbuka dengan perpaduan kaum ini? Ya, sudah tentu saudara pengerusi. Sidang hadirin, pada perspektifan lain, budaya rumah terbuka terbukti mampu memantapkan perpaduan kaum di negara kita ini. Jadi sudah tentu perkara ini membolehkan mereka berkenalan, bertegur sapa dan saling memahami antara satu sama lain. Lantas perpaduan dapat dimantapkan. Saudara pengerusi, izinkan saya menambah idea saudara Anas sebentar tadi. Ya, pucuk dicita ulang mendatang. Silakan saudari. Majlis rumah terbuka ada kaitan dengan budaya bertegur sapa dalam kalangan masyarakat multi-etnik di negara kita. Ketika majlis tersebut, amalan bertegur sapa dipraktikkan antara tetamu pelbagai kaum. Bahkan sebentuk senyuman serta bermanis semuka sudah cukup untuk kita menegur sapa. Tegasnya, tegasnya budaya rumah terbuka merupakan satu medium untuk menyatukan rakyat yang berbilang kaum. Itu sahaja saudara pengerusi. Terima kasih saudari Balkis. Saudara pengerusi, izinkan saya teruskan. Ya, silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Rumah terbuka Aidilfitri misalnya
hendaklah dijadikan ruang untuk membolehkan tetamu berlainan kaum dan agama mengenali dan memahami adab budaya, budi bahasa dan sopan santun umat Islam yang mementingkan suasana perdamaian dan semangat persaudaraan. Budaya rumah terbuka juga dilihat sebagai satu platform yang bertepatan dengan prinsip Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh kerajaan kerana menawarkan kesempatan bagi masyarakat berbidang kaum berkumpul dan bersosial demi mewujudkan ikatan perpaduan yang utuh. Hal ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia dapat hidup di bawah satu bumbung dengan harmoni dan menjadi petanda bahawa Malaysia ialah negara yang mementingkan keamanan negara dan perpaduan kaum. Mungkin sidang penonton di Dewan ini pernah mengunjungi rumah terbuka bersempena perayaan di negara ini seperti rumah terbuka Aidiladha baru-baru ini. Pastinya sidang pendengar dapat melihat keakraban hubungan antara kaum yang bagai isi dengan buku, bagai irama dengan lagu. Pintasnya, budaya rumah terbuka terbukti mampu memantapkan perpaduan kaum di negara kita kerana tetamu yang hadir terdiri daripada pelbagai kaum. Sekian daripada saya, kembali kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudara Anas. Tegasnya, di samping kita meraihkan perayaan rumah terbuka umpama sambil menyelam minum air, kita dapat menyatukan masyarakat berbidang kaum ini. Saudari, ada pendapat yang menyatakan bahawa budaya ziarah-menziarahi semakin terhakis di kesibukan mengajar duniawi dan kerekaan terhadap skrin telefon pintar. Apakah pendapat saudari mengenai perkara ini? Terima kasih saudara pengerusi. Budaya ziarah-menziarahi merujuk kepada budaya saling kunjung-mengunjungi antara satu dengan yang lain. Tafsirnya, budaya ziarah-menziarahi ini dapat diaplikasikan ketika rakan atau jiran kita kurang sihat atau ditimpa musibah. Selain itu, kunjungan mesra juga dapat dilakukan ketika rakan atau jiran yang berbeza bangsa meraihkan kejayaan. Alangkah manisnya, saudara pengerusi dan hadirin sekalian, sekiranya setiap kunjungan kita disertakan dengan sedikit buah tangan. Walaupun nilainya tidak seberapa, tetapi makna tersiratnya sangat mendalam. Di samping itu, jika ada di antara rakan-rakan kita yang kehilangan insan tersayang, kita haruslah menziarahi mereka. Walaupun berlainan bangsa, apa salahnya kita memberikan penghormatan terakhir kepada mereka selagi tidak memesongkan akidah. Menurut Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang merupakan seorang penceramah bebas, budaya ziarah-menziarahi merupakan satu amalan sunat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW kerana sesiapa yang mengamalkannya mampu dipanjangkan umur serta dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntasnya, budaya ziarah-menziarahi antara satu sama lain tanpa membezakan kaum dan agama mampu memekarkan silaturahim sekaligus mengukuhkan perpaduan antara kaum. Itu sahaja daripada saya, kembali kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudari Balkis atas cetusan fikiran sebentar tadi. Sidang pendengar sekalian, nampaknya sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini mencapai matlamatnya. Budaya hormat menghormati, budaya bertegur sapa, pengaturan rumah terbuka dan ziarah-menziarahi tanpa mengira kaum yang menjadi lakaran asas wajah perpaduan. Jelas menjawab persoalan maudhu perbincangan kita, iaitu budaya mengikat perpaduan kaum, bersatukah kita? Oleh itu, semua pihak hendaklah bekerja sama bagai aus dengan tebing untuk menjadikan budaya kepelbagaian kaum ini sebagai wadah untuk menyatukan masyarakat secara bijak. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi berkongsi buah fikiran yang begitu bernas berkaitan isu perpaduan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersua kembali dalam arena soalan spontan. Pada hari ini, kami membawakan topik menabung ialah satu amalan kewangan yang bijak. Apakah faedah menabung di bawah tema kewangan? Menabung merupakan satu amalan mulia dan harus diamalkan oleh setiap orang. Persoalannya, apakah faedah menabung kepada masyarakat? Untuk membincangkan persoalan ini, saya mempersilakan mana-mana ahli panel yang ingin memberikan pendapat. Dipersilakan. Saudara pengerusi, izinkan saya memberi pandangan tentang persoalan ini. Silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Pada hemat saya, menabung menyediakan simpanan kecemasan ketika berhadapan situasi di luar jangkaan. Seperti yang kita tahu, langit tidak sentiasa cerah, kehidupan tidak sentiasa berjalan dengan lancar, dan kecemasan seperti kemalangan, kehilangan barang dan kehilangan pekerjaan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Sebagai contoh, seseorang yang menabung setiap bulan mampu membiayai kos baik pulih kenderaan yang rosak tanpa melakukan sebarang pinjaman. Kesan positifnya, individu tersebut dapat mengurangkan tekanan kewangan sekaligus tidak perlu bergantung kepada hutang. Maka amalan menabung jelas memberi jaminan keselamatan kewangan ketika berhadapan waktu sukar. Sekian daripada saya, kembali kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudara Anas. Bagaimana pula dengan saudari Balkis? Terima kasih saudara pengerusi. Pada pendapat saya, amalan menabung dapat membantu seseorang individu untuk mencapai matlamat kewangan dalam jangka masa yang panjang. Hal ini dikatakan demikian kerana wang yang disimpan secara berterusan dapat digunakan untuk membeli aset, menyambung pelajaran ataupun memulakan perniagaan. Contohnya, seorang remaja menyimpan duit raya dan hadiah selama beberapa tahun boleh menggunakan wang tersebut untuk membeli sebuah komputer riba bagi tujuan pembelajaran. Kesan daripada usaha ini ialah seseorang individu dapat memupuk sifat berdikari dan bertanggungjawab dalam mengurus kewangan untuk kegunaan masa hadapan. Oleh yang demikian, amalan menabung merupakan jalan untuk mencapai impian hidup. Itu sahaja saudara pengerusi. Terima kasih saudari Balkis. Saudara pengerusi, izinkan saya menambah idea saudari Balkis. Silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Saya amat bersetuju dengan idea yang dikemukakan oleh saudari Balkis sebentar tadi. Saya ingin memfokuskan pada pelajar sekolah yang hadir pada hari ini. Jika amalan menabung dipraktikkan secara konsisten, mereka pasti mempunyai wang yang cukup bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti dalam apa jua jurusan yang diminati. Misalnya dalam bidang kejuruteraan, analisis data atau perubatan yang jelas memerlukan pembelanjaan yang sangat tinggi. Sekian daripada saya, kembali kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudara Anas. Demikianlah tadi buah fikiran daripada kedua-dua ahli panel kita. Diharapkan kita dapat mengambil iktibar daripadanya. Secara holistiknya, semua pihak hendaklah mengamalkan amalan menabung. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan menabung banyak mendatangkan maslahat kepada kita. Oleh itu, ibu bapa seyogia melatih anak-anak untuk menabung sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari lebuhnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.